Assalamualaikum. Nama saya Erika Natasha binti Mama Aswan. Nombor matrik saya adalah AM2505019117. Jadi, untuk tugasan ini, saya telah menghasilkan sebuah buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Kisah Si Arnab dan Si Serigala. Buku ini dihasilkan bertujuan untuk membantu kanak-kanak berumur 5 tahun menguasai kemahiran membaca awal serta memahami nilai-nilai murni seperti kepintaran, keberanian dan kesederhanaan. Penghasilan buku ini juga selaras dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang menekankan perkembangan bahasa, kognitif dan sasiah kanak-kanak. Tajuk buku yang saya hasilkan ialah Kisah Si Arnab dan Si Serigala. Tajuk ini dipilih kerana ia menggambarkan pertembungan antara dua watak utama yang mempunyai sifat berbeza. Arnab digambarkan sebagai haiwan kecil yang bijak dan tenang, manakala serigala pula mewakili watak yang tamak dan mementingkan diri. Tajuk ini menarik minat kanak-kanak kerana menggunakan nama haiwan yang mereka kenali, di samping membangkitkan rasa ingin tahu tentang bagaimana Arnab berjaya menyelamatkan diri daripada serigala. Selain itu, tajuk ini sesuai dengan mesej utama cerita, iaitu kepintaran dapat mengatasi kekuatan dan sifat tamak akan membawa padah. Cerita ini mengisahkan tentang seekor arnab kecil yang bijak dan seekor serigala yang tamak. Pada suatu hari, Arnab sedang bersia-sia di padang rumput sambil memakan lobak merah. Tiba-tiba seekor serigala lapar muncul dari semak untuk menangkapnya. Arnab yang ketakutan tidak panik, sebaliknya menggunakan akalnya untuk menipu serigala. Dia berkata bahawa ada seekor rusa besar di tepi sungai dan menjemput serigala pergi ke sana. Serigala yang tamak terus mengikutnya, namun apabila menjenguk ke dalam air, dia hanya nampak bayangan dirinya sendiri. Dia menyangka itu seekor rusa, lalu terjun ke dalam sungai dan tertipu. Akhirnya Arnab berjaya melarikan diri dengan selamat. Cerita ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan dan ketenangan boleh mengatasi kekuatan dan ketamakan. Antara kepentingan buku ini ialah meningkatkan minat membaca melalui gambar dan warna ceria. Selain itu, mengembangkan kosakata bahasa Melayu. Seterusnya, mengajar nilai moral dan membentuk sasiah positif. Dan akhir sekali, merangsang imajinasi serta pemikiran kreatif melalui watak haiwan. Tema utama buku ini ialah tema haiwan yang membawa nilai pengajaran hidup. Melalui watak Arnab dan serigala, kanak-kanak dapat memahami perbezaan antara sifat baik dan sifat buruk. Nilai murni yang diterapkan termasuklah bijak berfikir, berani, tidak tamak serta sabar dalam menghadapi cabaran. Buku ini disasarkan kepada kanak-kanak berumur 5 tahun. Pada usia ini, mereka berada dalam fasa awal perkembangan literasi dan mula menunjukkan minat terhadap buku bergambar. Ayat dalam buku ini pendek dan mudah difahami, manakala penggunaan ilustrasi berwarna terang membantu mereka menghubungkan perkataan dengan gambar. Cerita ini juga sesuai dengan tahap pemikiran mereka kerana mengandungi pengulangan dan nilai moral yang mudah dihayati seperti berfikir sebelum bertindak dan tidak tamak. Font yang besar dan jelas digunakan supaya kanak-kanak dapat membaca dengan mudah. Buku ini dihasilkan sepenuhnya menggunakan aplikasi Canva. Saya menggunakan Pinterest dan Google Chrome sebagai rujukan untuk mendapatkan idea, warna dan gaya ilustrasi yang sesuai dengan tema haiwan. Langkah-langkah penghasilannya termasuk merancang jalan cerita dan membahagikannya kepada 16 muka surat. Yang kedua, mereka bentuk teks dan gambar secara seimbang. Yang ketiga, menggunakan warna utama seperti hijau, biru dan kuning untuk menonjolkan suasana ceria dan semula jadi. Secara keseluruhannya, buku ini bukan sahaja membantu kanak-kanak belajar membaca, tetapi juga membentuk nilai positif seperti bijak berfikir, tidak tamak dan berani menghadapi cabaran.
Saya berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada guru, ibu bapa dan kanak-kanak sebagai bahan bacaan pendidikan yang menarik.